Dalam video ini, admin akan kongsikan alur cerita Dia Bukan Syurga episod akhir part 1 versi novel karya Risa Ahdiah. Puan Mona amat marah dan kecewa apabila mendapat tahu daripada Tajul bahawa Arham, anak sulungnya, telah berkahwin secara senyap dengan Nuha. Puan Mona berasa tertipu dan menganggap Arham mengkhianati kepercayaan mereka. Apabila disoal, Arham akhirnya mengakui bahawa Nuha memang isterinya. Puan Mona berang dan menyakiti Arham, manakala Encik Hashim pula cuba meredakan keadaan, namun turut kecewa dengan keputusan anaknya. Puan Mona tidak dapat menerima Nuha sebagai menantu kerana sejarah lama Nuha pernah berkahwin dengan Tajul dan perkahwinan itu berakhir dengan Tajul dipenjarakan. Puan Mona menyalahkan Nuha dan keluarganya atas nasib buruk yang menimpa Tajul. Namun Arham mempertahankan isterinya, menjelaskan bahawa Tajul sebenarnya bermasalah emosi dan mental dan bukan salah Nuha. Arham juga menyatakan bahawa dia tidak akan menceraikan Nuha walau apapun terjadi, apatah lagi kerana Nuha sedang mengandungkan anak mereka. Puan Mona terus merayu dan mendesak Arham untuk menceraikan Nuha demi menjaga hati Tajul dan keharmonian keluarga. Namun Arham tetap bertegas dengan pendiriannya. Dia memilih untuk meninggalkan rumah ibu bapanya, sanggup berulang-alik dari Bangi demi keselamatan dan kesejahteraan Nuha dan anak mereka yang kini dijaga oleh bapa mentuanya, Haji Marwan. Aina menghubungi Arham, kononnya untuk bertanya khabar mengenai isterinya, Nuha, yang dimasukkan ke hospital. Namun niat sebenar Aina adalah untuk mengorek maklumat. Dia menyindir Arham tentang keguguran yang dialami Nuha, sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh Arham kepada sesiapa. Ini membuatkan Arham mula curiga. Arham segera menyedari ada yang tidak kena dan mendesak Aina memberitahu bagaimana dia tahu tentang perkahwinan dan kehamilan Nuha. Akhirnya Aina mengaku bahawa dia telah mengekori Arham dan memberitahu hal itu kepada Tajul, adik Arham. Dia juga mengaku mendapat maklumat tentang keguguran Nuha daripada Tajul. Arham marah besar apabila mengetahui Aina dan Tajul saling bekerjasama. Dia menuduh Aina sebagai batu api dan memberi amaran keras agar Aina tidak lagi mengganggu Nuha. Ketegangan memuncak apabila Arham menyakiti Aina, tetapi kemudian melepaskannya setelah mendapat pengakuan yang diinginkan. Akhirnya Arham menghalau Aina dengan kasar, mengugut bahawa dia mungkin hilang kawalan jika Aina berani muncul semula. Aina, yang sangat takut dengan reaksi Arham, berjanji tidak akan berhubung dengan Tajul lagi dan tidak mahu terlibat kerana kini kes itu sudah diserahkan kepada polis. Dia takut menjadi banduan seperti Tajul.